Daripada kita biar anak-anak kita tengok skrin main Minecraft lama-lama, baik diorang datang sini main Minecraft dekat dunia yang sebenar. Confirm seronok, berpeluh-peluh, bertambah sihat lagi. Yang paling best, tempat ni free je tau. Save video ni sekarang sebab kita orang akan share kat mana taman yang best ni. Sebenarnya, taman ni ada banyak tema. Salah satunya Minecraft ni. Anak-anak yang selalu main Minecraft mesti excited tengok pokok petak ni. Ada kerusi TNT, Creeper, Enderman, semua karakter ni lah. Sebagai parent pula, kita orang approve taman ni sebab bersih dan dijaga dengan baik. Ini pula tema-tema yang lain ada kat sini. Kreatif and menarik kan? Memang takkan bosan lah. Yang suka main basikal boleh bawa sekali kat sini sebab dia ada track basikal juga. Boleh pusing satu tasik besar ni. Kebetulan hari tu kita orang baru beli sarung handle basikal untuk Uzai sebab yang asal punya tu dah reput. Yang ni walaupun murah tapi design dia cantik, kualiti bagus dan senang je nak pasang. Memang kita orang angkut je lah basikal dengan skuter anak-anak ni datang main kat sini. Tapi kalau nak sewa pun boleh juga tau. Boleh lah nak naik satu family macam ni. Ni harga untuk sewa. Overall, anak-anak memang happy datang main kat sini. Cuma, location dia dengan rumah kita orang agak jauh lah. Tapi untuk korang yang duduk dekat Shah Alam, korang untung lah sebab lokasi taman ni adalah dekat Setia Alam Impian. Kalau nak datang sini, Google je Lake Point Park Setia Alam Impian. Sekarang korang dah tahulah.